Okey, kata no. Muhammad itu dia ciplak Bible. No. Kita ada ilmu. Kita kata no dengan yakin sebab we have the proper knowledge. Dan kita boleh lawan semula dan balas balik hujah. Jadi, kalau ada satu jawapan, itulah knowledge. Sebab zaman orang pergi haji naik kapal, orang tua dulu kata ini Mina nombor 2. Ya Allah, sini Mina nombor 2. Ya, sebab di sini akan pasang kemah banyak orang nak pergi haji. So orang main di sini. Islam anti Nabi. Ya. Sebab itu turun ayat ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Ayat-ayat yang begitu banyak menceritakan betapa bobroknya pokok Yahudi ini. Ayat Quran. Yes. Dan Nabi SAW dapat ayat itu, tahu siapa mereka. Allah beritahu baginda Rasul. Tapi baginda tidak bertindak kejam ke atas mereka. Itu akhlak. Tahu siapa mereka. Tahu kebobrokan mereka, tapi tak bertindak. Tapi akhirnya baginda bertindak sebab apa? Mereka yang mulakan nak Bani An-Nadir nak bunuh Nabi, nak paling batu dari atas rumah. They started first. Masjid antara yang tertua bukan saja di Pulau Pinang, di Malaysia. Berapa tahun dia tahun ni? 225 tahun. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan apakah inspirasi yang melahirkan pembinaan oleh komuniti Muslim India? Sebenarnya satu ketika dulu sebelum mana ada masjid ni lagi, kawasan ini adalah kawasan perdagangan. Perdagangan. It's a trading area. So banyak pedagang-pedagang yang akan berlabuh di kawasan ini. Jadi mereka bertemu dengan satu kenyataan kononnya bahawa inilah pegangan kita. Apa dia? Muhammad itu ahli sihir. Nampaknya itu nampak logikal lah. Yang lain tak boleh sentuh. Dia ahli sihir. Ini dia berguru dengan orang-orang sihir. Sedangkan Nabi SAW hidup bersama mereka puluhan tahun. Tak pernah baginda dikenali sebagai ahli sihir.